tau. Ini macam tak serius tau. Ni macam mana ni susu ni? Susahnya macam ni tak ada air panas. Kat belakang pun tak ada masalahnya. Dah punya air. Sian Alexandria. Air ni pun tak guna. Itulah dia tak boleh minum air tak panas. Sakit perut pula. So how Jalan. Dalam tengah. Ikutlah ada orang yang ke. Hai, anda ada masalah ingin mencari air panas dengan segera? Cari air panas untuk bantu. Jangan risau, kami ada jalan penyelesaiannya. Betul. Memperkenalkan botol air Easy Go. Easy Go boleh menyediakan air pada tahap suhu yang mana-mana anda ingini. Hanya dengan satu sentuhan, maka dia akan menyediakan air suhu yang anda ingin. Jangan lupa beli. Bye-bye. Gerak lu. Yang, I rasa botol ni sangat membantu kita. You Ya, tengok saya rasa pun. Oh, dia ada ni tunjuk Celsius. Betul, lepas tu you just macam tekan sekejap je. Lepas tu dia akan kita tunggu macam dia panas Panas sekejap. sikit. Oh, faham. Lepas tu baru kita buat susu. Sesuai lah waktu kita tengah macam ni kan. Sebab I rasa kalau kita pakai microwave pun air dalam tu tak berkualiti. Sebab dia tak panas sangat. Kalau macam ni kan kita yakin dengan suhu. Betul. So senang lah sikit kita nak jalan lepas ni. Okay, dah siap. So, I dah boleh buat susu baby. Sabar ya Alexandria. Alexandria dah menangis dah tu. Okay tak? Jangan lupa dapatkan Easy Go Bottle. Always warm, always ready with Easy Go Bottle.